Sumpah aku tak expect sebab nama dengan tarikh lahir boleh sama pula. Happy birthday to me. Aku nak bagi hadiah dekat diri aku sendiri. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So macam mana yang korang dah tengok dekat thumbnail, hari ni aku akan sambut birthday aku sendiri. Sebab birthday aku ni jatuh pada 4 Mei tahun 2000. Okay, sebelum tu siapa yang baru je kenal aku ataupun baru je follow YouTube aku, nama aku adalah Muhammad Arif Aiman bin Fazail, yang lahir pada 4 Mei tahun 2000. That's mean tarikh aku dan nama aku sama dengan Arif Aiman Hanafi, iaitu pemain bola. Kau boleh tengok gambar kat sini. So memang tarikh dan nama aku memang sama. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan kek ni. Sebab ni adalah hari birthday aku. So memang acara potong kek lah acara yang penting. So jom kita makan. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. So, jom kita makan. Bismillah. Sedap kek ni. Nak tahu aku beli kat mana? Aku beli kat SDS. Ni dia. So memang balulah satu kek ni harga dia RM45. Bagi aku kek sedap. Sebab atas dia Oreo, bawah dia macam ada nestem gitu. So dia macam crunchy-crunchy sikit. Lembut je kek dia. By the way, aku nak ucapkan juga happy birthday kepada Arif Aiman 42. Semoga dia berikan kesembuhan yang cepat dan dapat beraksi balik dalam permainan bola sepak. So aku rasa dah lama kan dia tak main. So aku hope dia cepatlah sembuh. Sebenarnya mula aku tak kenal Arif Aiman ni sebab aku kan tak minat bola sepak. Tapi masa yang mula naik tu, ramai orang start comparekan nama aku Arif Aiman, ramai sebut sama dengan pemain bola. So bila dah sama tu aku macam tak tahulah. Aku check lah dia punya biodata. And bila aku check tu dapat tahu aku punya tarikh birthday and nama lebih kurang dengan nama dia. Sama. Cuma dia lahir pada tahun 2022, aku tahun 2000. So memang sampai sekarang kalau aku boleh kerja ke apa ke, mesti akan orang compare Arif Aiman pemain bola sepak tu. Sumpah aku tak expect sebab nama dengan tarikh lahir boleh sama pula. So jom kita habiskan kek ni. Sebenarnya the best part dalam video ni, aku nak bagi hadiah dekat diri aku sendiri. Ni dia, aku dah prepare dah hadiah untuk aku. Happy birthday tu Muhammad Arif Aiman 4 Mei tahun 2000. So jom kita box apa dalam ni. Excited juga ni walaupun dah tahu hadiah dia apa. Wish. So ni guys, aku ada 2 tiket aku hadiahkan untuk diri aku. Sebab kalau korang tengok video ni, sebenarnya ni adalah pre-recording tau. Sebab apa? Sebab 3 bulan 5 ni 3 bulan 5 adalah ada konsert. Aku dah join dah konsert dia. Ni dia. And harga tiket aku beli yang paling antara yang termahal, iaitu 715 untuk konsert VIP. Untuk konsert VIP. Ni adalah hadiah terbesar bagi aku lah. So bila habis konsert ni, malam tu aku akan lepak dekat Pavilion untuk sambut birthday aku. Sebab benda ni akan berlaku dekat Megastar Arena area KL lah. So malam tu aku akan sambut birthday aku dekat Pavilion lah. And last, yang ni aku punya second hadiah untuk diri aku sendiri adalah aku pergi ke Thailand melancong selama 5 hari 6 malam selama 5 hari 3 malam. Ni dia tiket dia. So kedua-dua ni adalah hadiah terbesar untuk aku lah. Tengok. So hadiah aku untuk tahun memang sangat mahal. Sebab yang ni je dah 715, yang ni 799. So memang rabat lah duit aku. So inilah hadiah terindah bagi aku untuk tahun 2006. Sebab apa? Sebab apa yang aku nak, yang bertahun-tahun dulu yang aku nak tak pernah dapat, akhirnya aku dapat juga. Aku rasa setakat je konten aku pada hari ni mungkin agak ambah, tapi okey lah untuk diri sendiri kan.
So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh apa? Kalau boleh biarlah Arif Aiman 42 tu tengok video aku. And kalau boleh biarlah YouTube aku ni sama mana sampai menuju bulan.